barang tengok kereta-kereta biasa. Kereta ni lah. Kita beli kereta untuk brand. Ha. Tengok. Tahun 2021 harga tak murah. Tak murah, tak mahal guys. RM949 ribu je. Kereta yang paling sesuai untuk pasangan yang baru nak kahwin. Pasangan yang baru kahwin. Kereta yang ada 2 seat. Kalau anda baru berkahwin, duit memang tengah banyak, tak tahu nak buat apa, belilah kereta 2 seater seperti ini. Dah ada anak, tak boleh dah pakai kereta macam ni. Harga tak mahal guys. Hanya tak sampai 1 juta. Come on. Walaupun kita level-level B40, M40, apa dah hal? Hutang boleh tarik 80 tahun mah. Janganlah pemaris sangat. Gurau je. Kereta T20 kot. Macam mana? Adakah ini kereta impian korang? Cuba tulis kat komen.